Dia kata dia kena pergi, dia kata. Dia kata nak cek BT dia. Sebab senang kan cakap 5 minit dapat duit. Cakap 5 minit dapat duit kan. Oh, ada bayar juga dia? Dulu pidato, debat semua duit. Kita kumpul duit. Oh, iya ke? Pidato, Dibayar. Juru cakap. Dalam berapa tu Ustaz zaman-zaman tu? Contohnya macam pidato Salam Hadari tu. Kita bercakap dalam 7 ke 8 minit macam tu. Juara 5,000 dengan tiket umrah. Masa tu. Amat dahsyat. Jadi masa yang dia, tapi bila dia sebilik dengan saya, setiap kali dia masuk pidato, dia masuk debat, saya yang tukang bawa jaket, kot dia, bawa buku kamus dewan dia. Lepas tu kan saya geram tengok bila dah habis program tu kan, habis debate kan, semua budak perempuan ambil gambar dengan dia. Dia popular, dia dahsyat. Tengok, wah, disebabkan itu. Saya nampak kan. Lepas tu saya pun best juga. Lepas tu bila saya dalam kelas, saya terbawa-bawa tau. Bila saya buat presentation dalam kelas, macam gaya orang berpidato, macam orang debat kan. Jadi dia kata, kawan saya cakap, mau try lah masuk pidato kan. Saya buatlah percubaan pertama saya dulu. Tahun pertama saya cuba saringan buat dekat Sekolah Kebangsaan Kubur, Negeri Melaka punya open. Dulu ada konsep juara bertahan, betul tak? Pertandingan nyanyian juara bertahan dah tunggu final lah. Jalan saringan masuk final lawan dia kan. Jadi hakim dah tahu dah, dia ni juara bertahan. Semua bayar, saya dia yang menang kan. Jadi bila pergi kat Negeri Melaka, peringkat Negeri Melaka ni, dia buat kat Sekolah Kebangsaan Kubur, saringan ada dalam 40 orang macam tu. Jadi saya masuklah senarai 6 orang yang masuk final. Percubaan pertama. Percubaan pertama dah ni dah. Apa tajuk masa tu Lepas pidato? Tak ingat lah. Tapi dia biasanya kalau Jabatan Penerangan, kalau buat tajuk biasa berkaitan dengan kemerdekaan, patriotik, itulah. Kenegaraan lah. Lepas tu bila dah alhamdulillah keputusan diumumkan, saya dapat hadiah sagu hati. Okey lah. Dapatlah RM50 dengan pen Parker. Zaman tu dah siap